Saya minta Yang Berhormat Arau, kalau nak nyatakan kerisauan, kena betulkan semua fakta ini. Fitnah. Saya dia? tanya. Yang Berhormat. Saya tanya, fitnah ni adalah saya buat tuduhan. Yang Berhormat. Jawapannya tidak ada masalah, tapi kenapa merampas bahan-bahan dakwah mereka? Terima kasih. Saya nak betulkan kenyataan Yang Berhormat bahawa Datuk Bandar yang baru ini merampas bahan-bahan MRM. Ini adalah satu fitnah dan kita kena bersangka baik dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya, Yang Berhormat Arau, DBKL telah mengeluarkan kenyataan media mengenai isu ini. Isu ini bukan isu dakwa, ini isu kanopi. Berbeza isunya. Okey, saya tak nak mengulangi kenyataan media DBKL. Nanti saya bagi satu salinan, semua dah baca. Untuk aktiviti dakwa ini, seperti yang saya nyatakan, DBKL sentiasa bekerjasama dengan semua pihak. Dalam posting MRM, mereka ada menyatakan kenapa Menteri Agama boleh turun ke lokasi yang sama lakukan aktiviti dakwah. Kita dapatkan input daripada JAKIM dan JAWI. Waktu program Street Dakwah yang Menteri Agama turun dipilih pada waktu malam dan pada hari Jumaat, iaitu malam Minggu yang merupakan waktu rehat dan bersantai bagi sebahagian besar penduduk setempat. Kemudiannya, untuk sesi advokasi, JAKIM juga mengatakan pihak penganjur memberikan sesi penerangan seperti maklumat berkaitan amalan umat Islam seperti pemakaian tudung dan sebagainya, dan sesi penerangan kepada pengunjung ini bersifat santai, berhikmah, terbuka dan tidak menyentuh kepada sebarang isu sensitiviti melibatkan agama lain. Dan mesyuarat koordinasi turut diadakan oleh JAKIM sebelum mereka turun ke tapak kerana mereka nak pastikan keadaan trafik okey, ada koordinasi dengan trafik polis. Dan satu lagi saya nak nyatakan mengenai tuduhan Yang Berhormat bahawa Datuk Bandar yang baru ini merampas bahan-bahan MRM. Bahan-bahan MRM telah diambil balik oleh mereka dan bahan-bahan ini bukan bahan-bahan agama pun. Seperti yang saya nyatakan, tindakan operasi yang berlaku pada hari itu berdasarkan aduan oleh orang awam, satu. Yang keduanya, barang-barang yang diambil sebenarnya dalam kenyataan media mereka tunggu, tapi tak ada yang datang. Selepas 30 minit baru operasi DBKL bertindak. Perkara bahan yang telah diambil oleh DBKL, satunya kerusi, yang keduanya meja lipat, ketiganya kemah dan kanopi, keempat troli beroda. Ini adalah isu sebenar, bukan isu dakwah. Ini adalah isu aduan kanopi di tapak tersebut, di mana mereka turun, pasukan turun pada hari itu untuk meninjau keadaan untuk vandalisme. Operasi yang berbeza, cuma bila dapat aduan mereka tunggu di situ untuk tengok kanopi tersebut. Perkara ini telah diselesaikan, perjumpaan telah diadakan. Bahan-bahan ini juga kerusi, meja lipat, kemah, troli beroda juga telah diambil balik oleh MRM. Tak ada bahan agama yang telah dirampas oleh DBKL. Jadi saya minta Yang Berhormat Arau, kalau nak nyatakan kerisauan, kena betulkan semua fakta ini. Fitnah. Saya dia? tanya. Yang Berhormat. Saya tanya, fitnah ni adalah saya buat tuduhan. Yang Berhormat, peraturan. Yang Berhormat, duduk. Peraturan. Yang Berhormat punya menteri punya floor, ya. Yang Berhormat akan dibenarkan, Yang Berhormat berujar. Ya, ini sekarang ni floor menteri. Menteri sedang menjawab. Nanti dulu. Sebentar Yang Berhormat, sebentar. Kita ni bulan puasa, ya. Yang Berhormat, kalau macam tu baguslah, kerana Dewan pun ada peraturan. Yang Berhormat tak boleh celah macam tu kalau ikut peraturan. Baru betul. Nanti sekarang biar menteri bertanya, biar menteri menjawab, menteri bagi ruang, nanti saya benarkan, ya. Kita sebut bulan puasa, jadi kita ikut peraturan. Baik Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya bagi ruang untuk Arau untuk bertanya. Silakan Arau. Barulah betul. Saya bertanya terus jadi fitnah. Yang nak buat fitnah pasal kami ni kerajaan.
Yang Berhormat, Tapi kami tak pernah buat fitnah pada kerajaan. Kita tanya. Yang Pergi Berhormat, tangkap kursi meja tu ialah tempat mereka menyampaikan risalah. Bukan apa pun dia ada hubungan dengan pendakwahan yang dilakukan oleh mereka. Tak payah sebut itu. Budak sekolah pun faham. Tapi mengatakan saya fitnah, saya tak fitnah. Menteri Baik. ni walaupun banyak kali buat kerja-kerja yang tak betul, saya tak fitnah pun. Saya hanya bertanya. Kalau tak betul, jawab tak betul. Peraturan Fitnah ni pokok hampa bagi kami, ya. Terima kasih. Peraturan duduk. Yang Berhormat, saya guna kuasa saya 37.2, saya tidak benarkan. Duduk. Yang lain, duduk. Habis dah Menteri menjawab? Belum. Okey. Dalam kenyataan beliau bahawa dia tak pernah fitnah, dia kata menteri ini buat perkara yang tidak betul. Boleh Yang Berhormat Arau ulangkan? Saya boleh sebut Yang Berhormat dah senaraikan daripada kementerian beliau tu, masa Yang Berhormat masuk kementerian beliau, apa Yang Berhormat buat yang tidak wajar. Menteri beliau terlibat dalam hal-hal agama. Ini saya akan sebutkan, saya akan senaraikan kepada Yang Berhormat. Ini satu lagi fitnah. Yang Berhormat, Betul tak Yang Berhormat Speaker? Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Arau, saya tidak benarkan pertelingkahan yang luar daripada topik yang berkenaan. Jika ada isu, sila usulkan. Selain pada itu, saya nak balik kepada agenda mesyuarat. Ya. Jadi Yang saya Berhormat, nak habis. akhirkan ucapan saya Yang Berhormat untuk menjawab soalan ini. Jelas Jabatan Wilayah Persekutuan menyokong usaha dakwah. Cuma seperti yang Perdana Menteri sendiri nyatakan, kita kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Isu MRM, isu kanopi, bukan isu dakwah. Okey, saya nak akhiri, saya nak maklumkan kepada semua bahawa isu yang dimainkan ini telah memberi kesan kepada salah seorang pegawai di BKL yang bertugas pada hari tersebut, dan pegawai tersebut telah diganggu di akaun Facebook sehingga beliau begitu terkesan dan terpaksa menutup akaun social media beliau. Dan ini yang menyedihkan saya kerana banyak persepsi yang mereka mainkan tidak wajar berlaku, kerana pegawai penguatkuasaan bila mereka terima aduan, mereka turun ke padang, mereka kena laksanakan tanggungjawab mereka tanpa rasa takut. Jadi penjawat awam jujur mencari makan, Yang Berhormat Arau, seikhlas pemimpin barulah padan. Elakkan fitnah sesama rakan, bersangka baik di bulan Ramadan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.